Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isay, Festival Director untuk Makafest XL yang baru saja berlangsung di Maidin Mall Tunjung baru-baru ini. Merujuk kepada penganjuran Makafest XL, ini merupakan Makafest yang kelima pernah kami anjurkan. Dan mewakili pihak penganjur, saya dengan rendah hatinya mewakili tim saya memohon 1000 kemaafan berkaitan dengan isu yang tular di sosial media baru-baru ini. Dan izinkan saya untuk jelaskan beberapa situasi dan perkara berkaitan dengan Makafest XL. Penganjuran Makafest XL ni berlangsung selama 3 hari. Kami laksanakan mengikut garis panduan enakmen hiburan yang dikeluarkan oleh MPKB BRI. Dan pelbagai inisiatif telah pihak kami buat untuk menjayakan program selama 3 hari ini. Antaranya, sebelum acara pentas bermula, kami ada tayangkan video etika panggung, di mana intipati untuk video etika panggung atau etika pentas ini untuk memberi peringatan kepada semua pengunjung yang hadir apa yang boleh dan apa yang tak boleh anda lakukan semasa menonton acara pentas. Contohnya berkaitan dengan pengasingan lelaki dan perempuan, tidak boleh buang sampah, tidak boleh berjoget, harus tertib dan juga beradab. Contohnya seperti ini. Tapi dengan jasa baik, kami ingin mohon untuk anda menikmati muzik dengan penuh tertib dan tidak berjoget. Dan pada malam itu, saya juga sebagai pengacara, setiap kali saya naik, saya akan ingatkan kepada semua penonton supaya tidak berjoget dan menjaga adab dan tertib sepanjang acara berlangsung. Contohnya seperti ini. Ustaz kita mari ikut disiplin belakang. Alhamdulillah. Boleh menikmati muzik, boleh, tak ada masalah. Nak gedik boleh, cuma jangan joget. Nak kokong-kokong tak boleh lah. Kita kena ikut enakmen hiburan yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir individu yang berada di luar kawalan pihak penganjur dan didapati melakukan pergerakan yang tidak mematuhi garis panduan yang telah kami tetapkan. Pihak kru keselamatan dan juga pasukan Makafest telah bertindak dengan segera sebaik saja situasi tersebut dikesan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, jumlah kehadiran penonton pada malam tersebut adalah melebihi jangkaan pihak penganjur. Dan sekaligus bila orang terlalu ramai menjadikan kawalan lebih mencabar di beberapa kawasan tertentu. Depan sampai belakang kami ada buat pengasingan. Apabila semua dah penuh, belakang ini yang kami tak dapat kawal, namun tim kami cepat bertindak. Pihak penganjur sentiasa komited dan mengambil tindakan pantas bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan sentiasa terjamin. Namun ada juga yang di luar kawalan. Itu yang kami nak mohon maaf sangat-sangat. Sekali lagi, saya mewakili pihak penganjur nak bermohon maaf kepada semua pihak dan pihak penganjur sentiasa terbuka untuk menerima penambahbaikan bagi penganjuran-penganjuran lain yang akan datang. Terima kasih semua. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan bertemu lagi di bumi yang saya, bumi Kelantan. Tanah air saya, tempat saya lahir, saya Kelantan. Terima kasih. Saya yang menjalankan amanah. Fazli Syam bin Hussein, Festival Director Makafest SL.